Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku episod yang ke-57 kali ini. Mudah-mudahan negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel saya, sila subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan ianya membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sesebuah negara yang aman damai sentiasa menjadi idaman setiap orang. Negara yang aman memberi kita ketenangan, keselamatan dan masa depan yang lebih terjamin. Sebaliknya, negara yang tidak aman menyebabkan kehidupan rakyatnya susah, porak-poranda, kemiskinan meningkat dan ramai rakyatnya menjadi pelarian di negara-negara lain. Persoalannya ialah, adakah keamanan sesebuah negara itu boleh diukur? Apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tahap keamanan sesebuah negara itu? Sehubungan dengan itu, ada satu indeks antarabangsa yang diterbitkan oleh The Institute for Economics and Peace (IEP) yang dipanggil Global Peace Index, yang menilai tahap keamanan lebih daripada 160 buah negara di seluruh dunia. Perlu diingati bahawa indeks ini bukan sekadar melihat sama ada sesebuah negara itu berperang ataupun tidak. Sebaliknya, indeks ini mengukur antaranya keselamatan rakyat dalam kehidupan seharian, tahap jenayah dan keganasan, penglibatan dalam konflik dalaman ataupun antarabangsa, dan tahap ketenteraan sesebuah negara itu. Jadi semakin rendah skor GPI ini, maka semakin amanlah sesebuah negara itu. Di sini saya paparkan maklumat berkenaan dengan negara paling aman dalam tahun 2025 berdasarkan Global Peace Index. Kita dapati bahawa negara kita Malaysia disenaraikan sebagai negara ke-13 paling aman di dunia. Maklumat ini menunjukkan dengan jelas bahawa Malaysia berada dalam kelompok negara yang sangat aman di peringkat global. Hanya 2 negara sahaja di kalangan negara-negara ASEAN yang termasuk di dalam senarai ini, iaitu Singapura pada tangga yang ke-6 dan Malaysia pada tangga yang ke-13. Kita dapati ini adalah satu pencapaian yang konsisten kerana Malaysia telah berada dalam kelompok teratas GPI ini selama bertahun-tahun sejak kebelakangan ini. Contohnya di sini, dalam tahun 2024 yang lalu kita berada di ranking ke-10 dunia, hanya di belakang Singapura di ranking ke-5 di peringkat dunia di kalangan negara-negara ASEAN. Malah kita mengatasi negara-negara besar di peringkat ASEAN seperti Vietnam ke-41 dunia, Indonesia tangga ke-48 dunia, dan Thailand tangga ke-75 dunia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya berpendapat sekurang-kurangnya ada 3 kayu ukur ataupun indikator yang penting dalam menentukan keamanan negara kita Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Jadi indikator-indikator ini antaranya ialah ekonomi yang mantap, yang kedua politik yang stabil, dan yang tiga kualiti kehidupan yang baik, kehidupan rakyat yang sejahtera dan gembira. Maka dalam video kali ini, marilah kita sama-sama merungkai ketiga-tiga indikator ini seperti yang diasaskan oleh kajian daripada pihak-pihak organisasi antarabangsa supayanya ia lebih adil dan berautoriti. Yang pertama, impak ekonomi. Negara yang mantap dan stabil ekonominya akan lebih aman berbanding dengan negara yang ekonominya lemah. Dalam situasi ekonomi yang stabil, kita lihat perniagaan boleh berkembang, pendidikan berjalan baik, pelancongan meningkat dan pelaburan asing mencurah-curah masuk.
Saya tunjukkan contohnya di sini, di mana negara kita Malaysia berada di ranking yang ke-10 di peringkat Asia sebagai negara yang paling stabil ekonominya, mengatasi negara-negara jiran seperti Thailand di tangga ke-13, Indonesia 16, Vietnam tangga ke-17 dan Filipina di tangga yang ke-19. Malah kita hanya di belakang Singapura yang berada di tangga yang ke-6 di peringkat Asia. Keduanya political stability, iaitu kestabilan politik. Negara yang tidak stabil dari segi politik biasanya tidak aman. Berlaku banyak konflik dalaman dan antarabangsa yang menggugat keamanan negara berkenaan. Malah negara kita Malaysia sentiasa menjadi contoh di mana rakyatnya dari pelbagai kaum, agama dan bangsa dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan aman. Kestabilan politik sering dikaitkan dengan proses demokrasi seperti pilihan raya, fungsi kerajaan, partisipasi politik dan juga budaya politik serta kebebasan awam. Dan maklumat ini dapat kita tengok dan lihat melalui indeks demokrasi yang saya paparkan di sini. Daripada indeks ini kita lihat bahawa Malaysia muncul di tangga teratas di kalangan 10 negara ASEAN dengan skor keseluruhan 7.24 indeks demokrasi yang dipaparkan di sini. Ini bermakna proses demokrasi di Malaysia berjalan lancar dan terbaik di kalangan negara-negara ASEAN walaupun tidak sempurna mengikut standard antarabangsa. Dengan kelancaran proses demokrasi ini dan diikuti dengan kerajaan ataupun pemerintah yang berfungsi, kematangan berpolitik dan juga kebebasan awam yang jelas, maka tidak heranlah negara kita Malaysia antara yang aman di kalangan negara-negara ASEAN. Yang ketiga ialah kualiti kehidupan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kualiti hidup rakyat yang baik merupakan asas penting kepada keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Apabila keperluan asas rakyat kita penuhi, peluang ekonomi terbuka luas serta wujud keadilan sosial, maka rakyat cenderung untuk hidup harmoni dan menyokong sistem pemerintahan. Sebaliknya, kualiti hidup yang rendah sering membawa kepada ketidakpuasan hati, konflik sosial dan juga ketidakstabilan politik. Saya paparkan di sini maklumat tentang kualiti hidup terbaik di kalangan negara-negara di peringkat global dan juga Asia. Dengan skor 61 mata, Malaysia berada di tangga yang ke-7 di peringkat Asia dari segi kualiti hidup rakyatnya, mengatasi negara-negara jiran kita seperti Thailand di tangga ke-13, Vietnam ke-14 dan Indonesia di tangga ke-18 di peringkat Asia. Sementara di peringkat dunia pula, Malaysia berada di tangga yang ke-48. Di sini jelas menunjukkan bahawa Malaysia adalah antara negara ASEAN yang stabil dan aman, walaupun mempunyai kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Jadi antara faktor-faktor yang menyumbang kepada keamanan ini antaranya ialah akses yang agak baik kepada pendidikan dan kesihatan, infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih yang meluas, peluang pekerjaan yang lebih konsisten berbanding beberapa negara ASEAN yang lain dan juga yang seterusnya tahap kemiskinan tegar yang terkawal. Jadi kualiti hidup yang baik ini telah membantu mengurangkan jurang ketidakpuasan hati rakyat dan seterusnya menyokong keamanan negara. Walaupun wujud beberapa cabaran seperti kos sara hidup yang meningkat dan juga ketidaksamaan pembahagian kek ekonomi, namun ianya dapat ditangani dengan baik melalui beberapa inisiatif sokongan sosial dan juga tadbir urus yang efisien.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, kita dapati negara kita Malaysia dilihat antara negara ASEAN yang berada di kelompok negara yang aman di peringkat global. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada keamanan ini ialah kedudukan ekonomi kita yang mantap, politik kita yang stabil dan kualiti hidup rakyat kita yang tinggi. Namun keamanan ini bukanlah sesuatu yang boleh diambil mudah. Ianya merupakan tanggungjawab kita bersama sebagai rakyat Malaysia untuk kekal harmoni dan toleransi antara kaum serta hormat kepada undang-undang negara. Jika keamanan ini dapat terus kita pelihara, negara Malaysia bukan sahaja akan kekal aman tetapi menjadi negara yang terbaik untuk generasi yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan suka dengan video ini, sila subscribe channel saya dan kemudian share video ini supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.